Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji kancil masuk kancil untuk buat lerai spare part. So body part dah convert to S. Depan belakang, enjin auto LC, enjin ada surat ni. Enjin ada surat. Body part belakang L2S, reflector ori tapi ada crack reflector ori, rim 15 inci, dis depan belakang, tayar baru. Okey, tengok tayar baru, adjustable. Dalaman macam biasa dashboard L5, trim walnut, meter merah, steering L6, seat limited dan merah, seat depan, seat belakang standard, ombak 2 pintu. Okey, door trim L2, trim L2, 4 power window Okey, enjin dia L6 FRL auto, enjin tune wiring afkat, fuel regulator original work, lampu kaca. Tengok body part cantik. Kereta baru siap cat ni, owner jual, baru siap cat. Depan belakang, bawah dalam cat. Alright, so siapa-siapa berminat cari part-part kancil boleh Roger. Belakang ada speaker Karus. Tak buka pula. Okey. Okey, belakang ada speaker Karus. Okey lah. Alright, so sekejap lagi kita test drive. Tengok macam mana pergi dia. Ni scoop chrome scoop chrome. Ni antena chrome tapi kopi lah. Alright, jom kita test drive lah. Jom kita test drive. Ada power steering elektronik GPS. GPS ni dia lagi ringan daripada minyak, tapi kalau datang problem dia lagi pening, susah. Yang ni condition cantik lah, tak ada masalah. Tak silap, bukan yang standard punya tukar lain.
cari barang kancil boleh roger kan. Enjin ada surat boleh endorse. Enjin boleh endorse. Nak ambil enjin saja boleh. Complete gearbox pun boleh.